Biar betik, manusia boleh kalahkan gorila dalam pertarungan? Baru-baru ini tular di media sosial, terutamanya di belah-belah barat, mengenai 100 manusia vs 1 gorila. Kalau one by one, dah tentulah gorila dengan mudah mampu hantarkan si manusia ke alam lain. Kita ambil contoh gorila silverback. Berat badan dia je dah dekat 200 kg. Dia punya kekuatan deadlift 800 kg tak ada hal. Tapi kalau diambil kira 100 manusia serang serentak, peluang untuk manusia menang semakin cerah walau tanpa sebarang senjata. Tetapi jangan tanya apa jadi pada orang-orang di barisan depan. Hey Bob, apa kau buat kat sini? John, ni semalam dapat WhatsApp kata ada orang anjuk event 100 manusia versus 1 gorila. Oh, samalah. Dengan kata kalau menang dapat ganjaran lumayan. Siapa pula yang baca kutubah ni? Adakah anda berani berdepan dengan haiwan seperti gorila? Kongsikan apa yang korang akan buat di ruang komen. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tau.